atas dasar dia nampak parti dia pada hari ini tak memperjuangkan apa yang diorang perjuangkan dulu. Dan bila dia letak jawatan, adakah dia dianggap pengkhianat? Aku rasa personally aku rasa dia honestly aku rasa dia jujur dengan diri dia sendiri. Dan aku rasa dia letak jawatan bermaruah. Okay. Sama juga dengan hari tu aku pasal YB Hassan Karim. Bila YB Hassan Karim bersuara pasal art tu kan, semua orang tahu dia ni sebab tak dapat jawatan dia ni. Dia ni pengkhianat ni sebab dia tak dapat jadi menteri, jadi dia bising-bising macam tu. Lah, kalau kau nak suruh dia diam je. Dia diam sebab nak dapat jawatan, kena diam je. Korang sebagai penyokong ni, memang korang rasa orang-orang yang dalam kerajaan pada hari ni memang patut ikut terunjuk je semua benda, salah pun diam je sebab nak kena